Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hari ni kita pergi petik buah terung dekat tepi rumah. Jadi kita nak masak nasi dagang dengan ikan tungkul gulai kuning. Macam itulah menu hari ni. Ya. Mula-mula kita bersihkan dulu ikan, kemudian kita masukkan dalam periuk lah ikan tu. Kemudian kita boleh letakkan garam, kemudian kita taburkan asam dalam 5 keping. Ikan ni dalam 1,5 kilo ya seekor. Cukuplah untuk kami 8 orang dekat rumah. Okey, kita rebus ikan ni sampai dia meresap lah, ya, serap asam keping dengan garam tadi tu. Biasa sedap kalau rebus dulu. Kita bagi, ibaratnya kita bagikan dia berasa. Okey, kita angkat dan ketepikan. Okey, ni bahan-bahan dia ya. Ini terung tadi yang kita petik. Ada ini untuk bahan kisar lah. Ada bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, kunyit. Ini ada cili bawang, ini ada garam dan asam keping. Kemudian ada lada suluk. Ini beras dalam 4 cawan, beras pulut dalam 1 cawan. Kemudian ni ada bahan dia lah untuk yang hiris ya. Kemudian ada garam. Ni bahan-bahan dia lah. Jadi Cik nak pakai santan segera lah ya. Santan ni dalam 1 kilo tu sekotak boleh kongsi 2. Okey, ini pula bahan untuk acar dia lah. Ya, acar darat lah nama dia. Kita ada timun, lada, carrot dengan bawang aja. Kemudian kita ada letak kapur sikit kan. Kemudian tak cuka. Macam tu je lah bahan dia. Tak banyak. Okey, ni kita mula nak masak nasi ya. Ini kita masukkan beras dalam periuk. Kemudian kita masukkan pulut dengan halba. Tadi Cik Ina lupa ya. Satu bahan ni, bahan utama lah lebih kurang. Halba masukkan sekali. Kemudian kita cuci lah ya. Halia ni mula-mula kita hiris nipis. Kemudian kita hiris kecilkan macam mancis lah ya. Ni kita hiris bawang putih. Kita hiris lah semua bahan-bahan ni nak masuk dalam nasi nanti. Kita hiris pelan-pelan lah ya. Jaga-jaga nak potong tu. Pun baik-baik jari tu. Kita tengok macam ngeri-ngeri kan. Kemudian bolehlah masuk bahan tadi ya. Bawang-bawang tu dengan halia, bawang putih, bawang merah. Kemudian kita boleh taburkan garam. Agak-agak ya. Sebanyak mana yang kita nak. Dalam 1 sudu besar macam tu adalah. 1 sudu besar anggarannya. Kalau nak kurangkan pun boleh. Kemudian kita letakkan santan. Kemudian kita letakkan air ya. Letakkan air agak-agak lah. Sama macam sukatan kita masak nasi biasa ya. Ni kita readykan timun untuk kita buat acar. Semula kita gosok-gosok itu ya. Kesek-kesek sampai buih dia keluar tu. Kemudian kita hiris. Sebab biasa dekat hujung yang tangkai ya, tempat tangkai tu dia ada pahit sikit. Kita buanglah sedikit ya. Kemudian kita potong 3 timun ni. Kemudian kita belah 2. Kita buang biji lah ya. Biji yang dalam tu kita buang. Sebab tu nanti dia banyak mengeluarkan air ni, biji tu. Jadi kita hiris-hiris. Buatlah macam mana yang kita nak tebal ke nak nipis pun boleh. Kalau ada nanas letak pun sedap ya. Acar ni Cik Ina guna apa yang ada lah ya. Ni kita hiris bawang. Kita hiris-hiris lah ya, bawang-bawang. Ni sebenarnya bawang ni dia ada manis dia juga. Tapi kalau orang tak suka tak letak pun okey juga kan. Ini lada besar ni kita buang sikit lah biji dia tu.
Sebenarnya kalau buang semua biji dia dah hilang rasa pedas dia tu. Jadi Cik Ina biar sikit-sikit lah, biar ada tegik-tegik tu kan, rasa pedas-pedas sikit. Okey, ni Cik Ina parut je lobak ni. Biasa kita hiris potong panjang, ibaratnya potong macam mancis kan. Kemudian kita bancuhkan air kapur tadi tu untuk rendam bahan-bahan untuk buat acar tadi. Ini acar ni kita tak masak lah, ya. Kalau untuk acar masak pun boleh juga buat rendam dengan air kapur, jadi dia rangup, dia merangupkan sampai petang pun kita, dia still okey lagi. Tak benyek lah orang cakap kan. Tapi kalau nak ni pakai bawang besar pun boleh, apa-apa yang ada lah kita buat Hari ni kita hiris sedikit bawang. Ya, hari ni kita main hiris-hiris lah. Cuma untuk lauk tu baru kita blend ya. Yang tadi bahan-bahan lain tu kita blend. Ini saja nak berbuat. Dah lama tak buat video kan. Dengan ada kesibukan sikit lah ya. Kesihatan tu biasa on off, tak ada apa-apa. Okey, Alhamdulillah. Cuma ni ada kesempatan lagi kita buat lagi video. Lamanya rindu sangat nak buat video. Okey, ini kita potong lada. Kita potong lada lagi ya, untuk hiris lada tu. Inilah dia kejadiannya. Kita rendam tadi air kapur, letak sikit garam lah, tak nak letak pun boleh. Okey, ini kita siapkan kuali, letakkan minyak, kemudian bahan yang dikisar tadi tu kita masukkan dalam kuali. Kita tumis lah. Ini nak tumis sampai dia bau wangi, bau terbit bau tu kan. Ini ada letak cili kisar. Tak ada cili kisar, letak cili pun boleh, dalam 2 sudu lah macam tu. Kita tumis sampai dia terbit minyak ataupun pecah minyak lah ya. Dia terbit minyak macam tu, agak-agak tak ada bau mentah lagi kan. Kemudian nanti kita boleh masukkan air dari lebihan yang kisar tadi tu. Nanti kita boleh masukkan lagi air. Tambahlah sebanyak mana. Kalau kita suka pekat, setakat ni dah cukup. Tambah lagi semangkuk setengah dah cukup. Kalau makan tak ramai lah. Cik Ina memang suka biar kuah tu banyak. Ya. Kemudian kita masukkan terung. Kita tutup lah sebentar. Biarkan dia merenih macam ni. Kemudian kita boleh masukkan bahan lain ya. Nampak blub tu. Ni timun ni Cik Ina ketepikan sedikit tadi. Tadi dalam 3 suku saja yang buat untuk acar. Jadi yang suku tu Cik Ina potong untuk ni masukkan dalam lauk kita. Jadi tambah ada sayur kan. Sebenarnya tak ada masuk ni. Kita letak kacang panjang pun ikutkan. Kalau versi Kelantan ke atau versi yang lain, dia letak kacang panjang. Kacang panjang dah tak ada. Cik Ina pun tak cek. Tengok-tengok teringat pula ada terun dekat tepi rumah. Jadi petik lah buat. Ini kita masukkan ikan tongkol yang kita rebus tadi ya. Lama tak buat ni. Biasa kadang-kadang kalau nak buat nasi dagang ni, Cik Ina buat gulai kari lah. Ibaratnya kari. Lauk dia kari. Kari nanti campakkan lada besar. Lada besar dan cili padi. Cili padi ataupun cili api. Nak lagi pedas, cili siam tu pun sedap. Sambil makan tenyih-tenyih kan. Hari ni Cik Ina kurang-kurangkan lah pedas-pedas yang patut.
Jadi kita tunggu, dah masukkan tu, kita masukkan lada solok dengan lada besar lah, ya, untuk penyeri lah warna merah ni. Kalau tak pecah warna kan, nampak pucat aja macam tu. Dalam hati tu rasa nak letak tomato, tapi tak payahlah kan, macam lari pula tajuk dia kan. Ini sambil-sambil kita tunggu dia merenih, terung tu lembut dengan timun tadi tu, kita boleh siap-siapkan lah untuk acar tu. Ini Cik Ina tuangkan cuka, ya, cuka, kemudian letakkan garam campur dengan gula. Kita boleh agak-agak lah rasa gaul dulu. Lepas kita gaul rata sebati tu, nanti rasa. Kalau ada mana yang kurang, tambahlah. Kalau ada rasa nak masam lagi, kita boleh masukkan lagi cuka, ya. Jadi kita adjust lah rasa macam mana. Patutnya lagi lebih, ya. Timun ke, tapi Cik Ina suka carrot tu lebih. Biar budak-budak makan kan, orang kata nanti mata cerah. Dia untuk kesihatan lah, jadi dia rangup macam ada fiber macam tu kan. Makan mesti nak ada sayur, kruk-krak macam tu. Ini complete lah untuk nasi dagang. Cuma kali ni Cik Ina buat bersih, tak kukus. Biasa yang original dia masak memang kukus, ya. Tengok akak ipar tu buat, sedapnya, sabarnya. Tapi masa hari ni yang Cik Ina nak masak, Cik Ina rasa dah lewat lah masa tu, jadi tak boleh dah. Sepatutnya kita merancang, kalau nak buat menu tu, misalnya nasi dagang ni, hari ni kita rebus dulu ikan, kemudian malam kita rendam dulu, pulut dia sikit kan. Biasa sebenarnya dia untuk nasi dagang ni ada beras perang dia, ya, beras siam dia tu warna coklat. Tapi kat sini tak ada. Kalau kita nak letak beras pulut hitam sedikit pun boleh. Jadi nampak warna dia macam tu. Ini macam besi derhaka lah, sikit lah kan. Jadi kita nak makan, kita buat je. Okey, ni dah siap nasi, acar dan puding Kak Asha. Jadi inilah dia nasi yang dah siap. Jadi selamat mencuba.